Kenapa Syed Saddiq kena berlari jauh-jauh untuk kumpul duit Parlimen MUA? Jeng jeng jeng. Selepas larian langkah MUA pada tahun 2024, Syed Saddiq berlari 200 km daripada Parlimen MUA sampailah ke Parlimen Malaysia dekat Kuala Lumpur tu dan berjaya meraih sehingga RM160,000 untuk kebajikan Parlimen MUA. Baru-baru ini sekali lagi Syed Saddiq berlari daripada Putrajaya pula sampailah ke Parlimen MUA dan berjaya meraih RM650,000 sekali lagi untuk kebajikan Parlimen MUA. Tapi kenapa dia kena berlari? Cerita ini kita kena throwback pada tahun 2023 apabila Syed Saddiq mengumumkan sebagai seorang ahli parlimen dia menarik sokongan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika itu. Benda ini berlaku selepas Peguam Negara menarik balik pertuduhan kes rasuah ke atas timbalan Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi. Dapat DNAA, lepas tu dapat NFA. Selepas Syed Saddiq keluar daripada backbenchers kerajaan, peruntukan parlimen yang dia dapat sewaktu dia menjadi ahli parlimen menyokong kerajaan pun dibatalkan. Selepas itu, dia berulang kali cuba macam-macam ikut syarat yang ditetapkan oleh kerajaan untuk berunding supaya peruntukan tu dapat dikembalikan semula kepada Parlimen MUA. Tapi tak berjaya. Memang tak dapat apa-apa. Hanya selepas 500 hari kemudian, akhirnya kerajaan setuju beri peruntukan RM200,000 kepada Parlimen MUA dengan syarat-syarat yang ketat. Apa syarat-syarat yang ketatnya? Pertama, peruntukan itu hanya boleh digunakan untuk tujuan pentadbiran. Bayaran sewa pejabat contohnya, gaji staf, peralatan dan pengurusan pejabat sahaja. Peruntukan RM200,000 ini juga tidak boleh digunakan untuk sebarang bantuan kebajikan ataupun sumbangan kepada rakyat. Basically guna untuk maintain pejabat sajalah. Tapi pada masa yang sama pula, kita hairan sebab ahli parlimen kerajaan boleh pula dapat sampai RM20 juta bagi satu penggal. Syed Saddiq dapat RM200,000, ahli parlimen kerajaan dapat RM20 juta. Walaupun kerajaan Pakatan Harapan pernah berjanji dalam manifesto mereka akan sediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya sama rata kepada semua ahli parlimen, rakyat-rakyat ini tanpa mengira parti. Mereka juga berjanji dana peruntukan ini akan disalurkan melalui parlimen dan bukannya jabatan Perdana Menteri. Malangnya, selepas jadi kerajaan, hak wakil rakyat ini diketepikan dan rakyat terus dihantui dengan politik-politik lama yang hukum-menghukum mengikut perbezaan parti politik. Kalau tak sokong aku, kau wajib kena hukum. Politik dendam sebegini merugikan rakyat Marhain yang hanya mahu jalan raya yang elok, bantuan kebajikan yang cukup, kemudahan asas yang sempurna. Jika pemimpin-pemimpin kita benar-benar mengutamakan rakyat, maka sepatutnya hak dan kehidupan kita rakyat Marhain ini tak sepatutnya menjadi alat permainan mereka untuk menggunakan alat-alat politik untuk berunding sini sana. Politik matang ini maksudnya rakyat mestilah kena diutamakan. Adakah anda setuju peruntukan wakil rakyat ini patut diberi sama rata kepada semua wakil rakyat? Tak kiralah parti mana yang memerintah, parti mana yang jadi pembangkang, yang penting peruntukan itu jatuh ke tangan dan juga poket rakyat negara kita.